Okey, sekarang kita akan buat elemen yang keempat, iaitu pusingan 3 penjuru. Okey, boleh bergerak sekarang untuk mengambil kedudukan. Okey, itu pusingan 3 penjuru. Berhenti dulu dan horn dulu, okey? Okey, berhenti horn kepada JPJ. Okey, masuk sekarang. Cikgu nak kamu rapat kanan dan dapatkan tanda hitam di kanan sama dengan bahu kanan kamu. Tengok tanda hitam atau rumput ni. Bagi sama dengan bahu kanan. Sama tak? Cik tengok. Okey, tukar gear reverse. Pusing steering ke kanan 2 kali. Reverse sampai kereta kamu lurus menghadap pokok kelapa yang tengah-tengah tu. Reverse. Dalam ni kamu cuma dibenarkan 3 kali pergerakan sahaja. Tadi berhenti yang pertama. Okey, stop. Tukar gear dulu. Pusing steering habis. Bergerak sekarang. Jaga. Cikgu tak mau kamu kena garisan belah sana tu. Adjust sikit. Okey, cantik. Lagi. Okey, stop. Pusing balik steering 2 kali. Bagi signal kiri. 3 pergerakan saja, okey, dalam 3 penjuru. Jaga betul-betul. Jangan jadi 4 pergerakan. Okey, jom bergerak ke kiri.